Salam hormat. Satu berita gembira buat seluruh penyokong Harimau Selatan apabila bintang muda berbakat, Arif Aiman Hanapi memberi bayangan bahawa dia bakal kembali ke Padang pada bulan April ini. Menerusi satu komen di aplikasi TikTok, Arif menyatakan, "Insya-Allah April okey, sabar ya semua," sekaligus mengesahkan bahawa proses pemulihan kecederaannya kini berada di fasa terakhir. Kehadiran Arif Aiman pastinya amat ditagih untuk memperkuatkan jentera serangan JDT dalam aksi genting suku akhir AFC Champions League Elite (ACLE) April nanti. Kelibat dan larian lincah Arif Aiman sememangnya dirindui peminat setelah sekian lama berehat. Kepulangan pemain bertaraf MVP ini pastinya memberi suntikan moral yang tinggi buat pasukan dalam memburu kejayaan di peringkat tertinggi Asia. Sama-sama kita nantikan kepulangan semula permata bola sepak negara ini. Semoga Arif Aiman kembali dengan lebih padu.